Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Natikarini binti Abdul-Ghani. Hari ini saya akan mempersembahkan aktiviti PDPC berasaskan hands-on untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun. Aktiviti ini dijalankan secara belajar dan bermain dan melibatkan 5 aktiviti utama. Jadi, jom kita saksikan aktiviti apa je yang saya akan buat. Jom! Ini ialah aktiviti mengenal warna. Objektif aktiviti ini ialah untuk membantu kanak-kanak mengenal warna asas. Jadi, jom kita mulakan aktiviti ini. Okey, kat sini ada 4 warna asas. Jadi, cikgu akan sebutkan warna tu, lepas tu adik padankan dekat dalam bulatan, boleh? Okey, kat sini ada 4 warna asas. Cikgu akan sebutkan warna secara random. Lepas tu adik susun, boleh? Pertama warna hijau. Lepas tu warna kuning. Lepas tu warna merah. Warna biru. Betul ke ni? Confirm betul? Kalau kamu tak apa lah. Kalau tu confirm butuh warna. Jadi beginilah rupanya. Nampak tak? Saya lupa nak seletik, tampak seletik kat belakang. Jadi macam tu. Aktiviti seterusnya ialah aktiviti mengenal nombor. Objektif aktiviti ini ialah untuk membantu kanak-kanak mengenal nombor 1 hingga 5. Jadi jom kita saksikan aktiviti ini macam mana. Saya akan suruh dia melompat ikut susunan nombor 1 hingga 5. Okay, cikgu sebut nombor awak lompat, okey? Okay, nombor 1. Ikut apa yang cikgu sebut nombor, okey? Okey, nombor 1. Lompat nombor 1. Lompat nombor 1. Okey, nombor 2. Lompat dia lompat. Kenapa dia lompat? Kita lompat macam ni. 1, macam tu, boleh? Boleh? Nombor 1. Nombor 2. Okey, nombor 3. Okey, nombor 4. Nombor 5. Banyak lagi. Bukan nombor 5. Satu lagi, 1. Nombor 1. Nombor 1. Lepas tu cikgu akan sebut nombor random. Lepas tu awak kena lompat kat nombor yang cikgu sebut tu, okey? Okey. Belakang dulu. Okey, nombor 5. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 3. Okey, ni nombor berapa? 1. Ni? Ni nombor apa? 5. Ni nombor pijak tu? 4. Okey, so macam tu aktiviti tersebut. Okey, ini ialah aktiviti mengenal anggota badan. Objektif aktiviti ini ialah untuk membantu kanak-kanak mengenal dan menyebut nama-nama anggota badan. Jadi adik tahu tak nama-nama anggota badan? Tak tahu? Jadi cikgu akan ajar. Ikut. 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 Mata mana? Telinga.
Buat. Boleh. Buat. Betul-betul. Okey. Jadi cikgu nak uji lah kamu kan. Sebab kamu dah buat kan tadi. Okey. Mana satu bahu? Mana satu kepala? Mana satu telinga? Ui, pusing lah sampai tu. Mana satu lutut? Kaki? Okey. Mana mulut? Mulut untuk apa? Telinga untuk apa? Mata untuk melihat. Hidung tak hidung? Berapa? Untuk bau kan? Tangan tak apa tangan? Sentuh. Untuk menyentuh. Menyentuh. Okey. Kaki? Cuba kasi. Kaki tak apa? Okey, baik. Jadi itu sahaja aktiviti keempat ialah aktiviti mencuci tangan. Objektif aktiviti ini ialah untuk kanak-kanak lebih menerapkan amalan kebersihan diri. Okey, jadi kita mulakan sekarang. Mula-mula kita nak cuci tangan kan? Mula-mula kena buka apa? Okey, lepas tu basahkan tangan. Okey, basahkan. Lepas tu tutup air supaya tidak membazir amalan syaitan. Lepas tu ambil sabun. Okey, lagi. Okey, lepas tu gosok. Lagi, gosok sampai bersih. Seminit kita kena gosok. Gosok betul-betul. Cuci kat kuku tu ada kuman ke? Tak tahulah. Macam tu cuci dengan betul. Okey, pandai. Okey, lepas tu barulah kita membuka air dan membasuh tangan. Buka air, basuh tangan. Basuh tangan pun kena bersih-bersih supaya tak melekat dia punya sabun tu. Dah bersih dah, confirm? Okay. So, bau dia macam mana bau sabun? Bau apa? Buah. Buah apa? Cuba bau. Bau buah apa? Buah orang ke? Betul ya? Okay. Dah. Aktiviti terakhir ialah puzzle mudah. Objektif aktiviti ini ialah untuk meningkatkan daya tumpuan dan pemikiran logik kanak-kanak. Jadi kita akan mulakan aktiviti tersebut. Okay, Adik boleh mula sekarang. Cikgu bagi masa 5 hingga 10 minit, okey? Boleh daripada dulu. Cari yang macam dulu. Maksud dia macam ni. Balik aku kena. A few moments later.
finally dah siap idenya. Cantik kan? Okay. So nama dia adik dia yang buat. Sebagai kesimpulan, aktiviti hands-on ini dapat membantu kanak-kanak belajar secara aktif dan juga ia sangat menyeronokkan. Diharapkan aktiviti ini dapat menyokong perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh. Sekian, terima kasih.